elakkan kena scam. Sebenarnya, orang yang mudah scam ni patternnya sama saja. Pertama, kurang sabar sebab nak cepat untung. Yang kedua, kurang membuat bacaan ataupun kajian tentang syarikat yang menawarkan keuntungan berlipat kali ganda. Dalam simpanan emas, tuan-puan kena pastikan tuan-puan faham tentang cara yang selamat bila mana tuan-puan melabur. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, beli emas mesti dapat emas. Sebab emas ini sebenarnya adalah aset, sama seperti rumah dan juga tanah. Kalau tuan-puan nak beli rumah, pastikan dapat rumah. Bukan beli rumah tapi dapat dividen setiap bulan. Dan untuk jadi kaya dengan simpanan emas, caranya ialah menabung dengan sabar. Jadi untuk elakkan dari tuan-puan mudah kena scam, maka tuan-puan kena pupuk dulu sifat untuk bersabar dalam menabung emas. Tuan-puan tahu tak, Public Gold menyediakan platform simpanan emas fizikal 100% bagi sesiapa yang sabar dalam menabung untuk membina kekayaan. Di akaun emas Get Public Gold ni, sebenarnya tuan-puan boleh menabung emas dengan bajet minimal RM100 dan ke atas. Andai kata tuan-puan ada bajet lebih daripada itu, RM10,000, RM20,000, RM50,000, tuan-puan boleh juga simpan di akaun emas Gap. Tiada sebarang cas akan dikenakan. Dan bila mana dah cukup gram, sebagai contoh, tuan-puan dah ada 20 gram, 50 gram, 1 kilogram ataupun 100 gram emas sekalipun, tuan-puan boleh keluarkan dan fizikalkan seperti di tangan saya ini. Best tak pegang emas fizikal? Mestilah best tuan-puan. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, nak saya bimbing tuan-puan bersama dengan ilmu yang betul dengan Public Gold, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus tunjuk pin di video TikTok cara untuk bermula. Saya akan kat tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.